Sebuah ladang ternakan ayam tanpa lesen dijeram diserbu Majlis Perbandaran Kuala Selangor MPKS selepas pemiliknya ingkar arahan menghentikan operasi dan mengosongkan premis. MPKS dalam kenyataan memaklumkan hasil pemeriksaan di premis di Jalan Raja Abdullah pada Rabu lalu mendapati pihak syarikat telah mengeluarkan serta mengosongkan ternakan ayam dari kawasan tersebut. MPKS berkata beberapa tindakan penguatkuasaan diambil termasuk pengeluaran kompaun atas kesalahan kebersihan premis dan pelepasan sisa kumbahan ke dalam anak sungai selain semakan pemilikan meter serta pemotongan bekalan air dan elektrik. MPKS menegaskan bahawa aktiviti perniagaan, perindustrian atau peternakan tanpa kelulusan adalah satu kesalahan yang boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan dan semua pemilik premis perlu mematuhi undang-undang, syarat lesen serta peraturan ditetapkan. Menurut MPKS, operasi pemantauan dan penguatkuasaan akan terus dipergiat bagi memastikan pematuhan undang-undang serta menjaga kesejahteraan penduduk dan kelestarian alam sekitar.